Baik, bacaan sujud tilawah macam mana? Tadi kita bincang sujud biasa kan? Yang saya bagi tadi. Sujud tilawah ada lafaz khusus tak? Ada yang kita baca tu apa? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahih ke tak riwayat tu? Tidak sahih. Riwayat tu tidak sahih. Kembali kepada bacaan sujud yang biasa. Habis tu Ustaz tak boleh baca doa ni? Boleh lah. Kerana sujud ni memang tempat untuk tasbih, tempat untuk doa, tempat untuk puji Tuhan, dan tempat untuk kita nak doa apa saja, boleh. Cuma riwayat tu dhaif lah, tidak sahih daripada Nabi SAW, yang mana sanad dia terputus. Bukan saya nilai dhaif, Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni kata dhaif. Baik. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, sunnahnya ada dua. Cara duduk antara dua sujud. Yang pertama, duduk di atas kaki kiri, bengkokkan kaki kiri, duduk atas kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Itu dipanggil iftirash. Sunnah. Satu. Ni biasa orang buat lah. Nombor dua, iqa'. Sunnah juga. Dua-dua kaki ditegakkan, kita duduk atas kaki. Ni kena ada model ni. Siapa volunteer? Cik. Boleh faham eh? Kita tegakkan kaki, dua-dua kaki tegak macam tu. Kita duduk atas tumit kaki. Itu maksud iqa'. Juga sunnah. Arab biasa buat. Saya masa pergi Jordan, lepas SPM pergi Jordan, kan, kita belajar mazhab Syafi'i ya. Solat kat masjid, tengok Arab buat macam tu, kita pelik. Arab ni teruk betul lah. Solat sambil lewa je kan. Padahal sunnah. Sunnah. Sebab tu tuan-tuan, kita nampak benda pelik, kita jangan maki dulu. Reserve dulu. Takut kita maki sunnah. Ada satu riwayat dalam Bukhari, Ikrimah salat dengan Ibnu Abbas. Ikrimah ni anak murid Ibnu Abbas. Ikrimah tabi'in besar. Ikrimah salat dengan Ibnu Abbas belakang seorang lelaki tua dekat Mekah. Kan Ikrimah daripada Iraq kan. Dia salat dengan Ibnu Abbas belakang seorang imam tua. Dikatakan imam tua tu Abu Hurairah. Tapi Ikrimah tak kenal lah. Tahulah Abu Hurairah tapi tak kenal muka. Abu Hurairah masa salat dia takbir kuat. Takbir intiqal tu kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis salat Ikrimah balun selalu. Ahmaq. Bodoh. Ibnu Abbas terkejut. Sebab apa? Sebab tempat dia, takbir intiqal, tempat Ikrimah, takbir intiqal tak jahar. Sir. Dua-dua sunnah. Sir pun sunnah, jahar pun sunnah. Nampak, Tapi tempat dia faham sir je sunnah. Bila solat belakang orang tua ni, dia intiqal kuat. Ahmaq. Kena selalu bodoh. Ibnu Abbas dia ajar anak murid dia. Tak ada kata, tu kan, bodoh kan? Tak memahami tempat kita. Tak memahami wakil. Tak. Benda sunnah. Di mana pun sunnah.